Ini rib eye. Alhamdulillah. Sehari adalah ordernya lebih kurang dalam 100-150 ketol sehari. Tengoklah Jumaat Sabtu Ahad lebih lah. Tengok bang rib eye bang. Oh ya Allah. Bawang putih ni korang jangan buang tau. Bawang putih ni korang lenyek kat daging. Bawang putih ni sangat lembut. Kalau makan dengan daging bawang putih ni memang sedap geng. Iya. Jujur cakap memang sedap. InsyaAllah lah. Kalau ini rib eye harga dia lebih kurang dalam RM98. Berat dia 400 gram. Kalau 400 gram faham sendiri lah. Berat besar. InsyaAllah puas hati. Kadang-kadang seorang makan pun tak habis ni. Sebab dia daging tak boleh makan banyak. Dia muak sikit. Kena dengan kuah black pepper dia syahadu. Dia makan dia ambil garam, tabur macam dulu. Potong, lenyek bawang putih sikit insyaAllah. Geng, rib eye RM98. Tempat sampai pukul 12 boleh datang. Bawa family, kawan-kawan. Kakak. Okey, pegang ni. Okey. Ngam. Sudah gapun lah. Tu kita hantar meja kat belakang tu. Kalau macam ni dah nak tutup kedai dah. Sekarang pukul 11.30. Alhamdulillah lah ini hari pun boleh tahan. Tadi ramai penuh. Masih sakit lagi geng. Tak boleh nak buat kerja lah. Mesti bertongkat lagi. Ni tongkat. Ada tongkat. Ini kawan saya yang belikan. Terima kasih kepada Koh Tokyo Chicken Chop. Dia lah yang suruh saya pergi klinik, hospital. Dia yang belikan 2 set. Saya boleh pakai satu je lah. Saya nak pakai 2 ni nampak sakit sangat kan. Pakai satu je lah. Doakan cepat turun lah. Uric acid saya dah turun dah. Sekarang ni nak kontrol ubat doktor je lah.